menceroboh tanah kerajaan. Sebenarnya bukan. Jadi kita tahu kita orang asal, sebab tu kita tuntut tanah tu sebagai orang asli. Jadi kenapa pula dia dituduhkan orang asli ni menceroboh? Dan dia kata orang asli yang bloket ni, dia buat ni adalah hasutan luar. Tidak. Kita tahu dah. Yang NGO datang ke sini ni orang membantu. Ada langsung tak ada, ahli Plemon tak ada, adun Nenggiri tak ada, adun Garas tak ada. NGO saja yang membantu. Itu yang saya nampak lah, banyak membantu. Kalau kerajaan prihatinkan, dia kena pertimbang lah benda-benda macam ni. Jadi mungkin undi kita tak tahu ke mana nak undi besok ni. Tidak membantulah. Saya tengoklah saya tak ada membantu. PAS, BN macam tu lah. Siapa yang banyak membantu, kita sokong lah. Yang tak membantu banyak, memang tak ada lah. Tengok macam hari tu, parti Amanah datang, tengok sapayah ya, hujan ya. Sampai saya tengok dia bocah pun, macam ada rasa menangis lah. Dia tengok hutan tu dah memang botak lah. My center's land, jungle and forestry. The north my tourist land in Kota Baru. The north my center in KL. Not I want KL. Not I want Kota Baru. I want my villages area. Tapi kalau kerajaan tidak mengiktirafkan kami punya tanah, kami punya hak, memang kami berterusan. Bukan kami melawan kerajaan, tidak. Kami cuma tunggu kerajaan membuat baik kami pun buat baik dengan kerajaan. Kita sama-sama jagalah. Betul-betul sejarah saya yang sejati saya minta tu. Kena tolonglah, janganlah buat macam tu. Ini kerajaan apa yang buat macam tu? Bukankah ini lawan dengan kerajaan pun. Dengan pejabat perhutanan tu. Pejabat perhutanan tu sudah melanggar kami punya tempat tu. Dia salah lah tu, jangan lagi dia buat lagi. Malulah. Tidak turun mengundi sebab dia sekarang tak mahu orang asli, tak peduli. Kami punya hak di kampung memang benar kami minta, tapi dia tak terima. PAS dengan UMNO ni memang tak bertanggungjawab langsung dalam masyarakat orang asli. Memang menipu sungguh.